Medan perang depan kita ni media sosial. Inilah medan perang kita. Kalau kita tak kuasai media sosial, kita akan kalah dalam perangan ni. Pilaya kena belah apa-apa mana besar, 3 faktor. Pertama, anak muda 18 tahun masuk dalam sistem kali pertama. Yang kedua, anak muda berperanan dengan media sosial. Dia gerakkan TikTok, buat program apa semua, menyebabkan orang ramai tarik kepada perjuangan PAS. Yang ketiga, strategi muafakat politik. Ni ada faktor. Ada faktor. Kita bersama bersatu tu ada faktor. Ya, strategi kita betul. Dulu kita pakat semangat Pak Penang. Kelantan betul dah. Tapi masa tu ada masalah tonggak lah. Ya, tajuk Ghazali pakar, kita tak ada jawab. Ya, sebab kita tak menguasai media masa tu. Media BN pegang. Baru ni anak muda. Gelombang anak muda mari bersama kita. Dia kuasai, dia guna manfaatkan segala program TikTok. Ni cabaran depan ni. Kalau lagi tu dengan AI-nya. Ya, macam-macam tubik dekat pilihan raya ni. Ya. Tunggu presiden berucap, suara-suara dia, muka-muka dia, meh-meh dia, tapi bukan dia. AI. Hak ni cabaran besar pilihan raya ke-16 ni. Ya. Sebab tu kita, anak muda macam disebutlah semua, ya, kita dapat lonjakan bukan kerana ahli. Ahli kita sikit je. Tapi penyokong kita. Sebahagian besar anak muda lah ni dia tak suka terikat. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Maksudnya, sesungguhnya kami telah buka bagimu ya Muhammad jalan kemenangan yang jelas dan nyata. Semoga dengan kemenangan itu Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kamu yang dahulu dan dosa-dosa yang kemudian. Dan dengan kemenangan itu juga Allah Ta'ala menyempurnakan nikmatnya ke atas kamu dan menolong kamu dengan pertolongan sebenarnya. Sadaqallahul Azim. Fadil pengurusi yang berhormat Tuan Haji Muhammad Ruslan Wan Hamad selaku Setiausaha Badan Perhubungan Negeri yang juga menjadi merangkap Esko Kerajaan Negeri pemerhati pemantau negeri pada mesyuarat agung pada malam ini. Yang berhormat Datuk Xavier Haji Azami bin Muhammad Nur, Dipertua PAS Kawasan Ketereh, merangkap ahli dan Unang-Idun Kadok. Yang berhormat Haji Wan Rahimi Wan Daud, Jawatankuasa Kerja PAS Pusat yang juga timbalan dia Petua PAS Kawasan Ketereh. Merangkap Adun Melo, yang berbahagia Haji Sabri Makzin, naib Petua PAS Kawasan. Yang berusaha Tuan Haji Asri bin Yunus, Setiausaha Badan Perhubungan, Setiausaha PAS Kawasan. Yang saya hormati pengurusi tetap, para perwakilan, pemerhati, sah kepimpinan di semua peringkat, hadir-hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya seronok magi tarikh ni ada 2 benda. Ya. Pertama, tarikh ni dia suka terus terang. Ya. Dia nak, dia beritahu dia nak, dia tak say, dia beritahu tak say. Macam buah tarikh jugalah. Buah tarikh ni buah lain, butir dia duduk dalam. Tarikh ni dia tunjuk kau orang, butir duduk luar. Ya. Jadi orang tarikh ni dia terus terang. Ya. Yang kedua, saya belajar benda baru malam ni. Rupanya kalau kita nak jadi muda ni, kita kena tukar surat beranak sokmo. Ya. Jadi muda sokmo lah. Ya. Tarikh ni baru 23 tahun. Ambo terkejut. Takkan 23 tahun baru. Rupanya dia tukar surat beranak. Ya. Pindah kawasan, pindah. Akhirnya muda sokmo. Cuma parti ni orang tak say hak muda. Tambah pelik. Hak lain dia nak muda. Parti ni kalau boleh 60 tahun, 60 tahun. Tarikh ni saya rasa dekat 50 tahun dah lebih dah berkali. Saya pergi satu program di resmi Mesyuarat Agung di Perak, Pasir Salak. Dihadiri oleh seorang laki-laki tua umur 100 lebih, ahli PAS tahun 1951. Waktu PAS mula daftar tu jadi ahli, mari lagi mesyuarat
agung. Umur kat 100. Ya. Alhamdulillah. Dan dia merasai agumana perubahan-perubahan yang berlaku dalam PAH. Ya. Tuan-tuan semua, pertamanya tentulah kita syukur kerana Allah Ta'ala pilih kita duduk dalam perjuangan Islam. Duduk perjuangan Islam ni benda yang maha, bukan benda kebetulan. Tapi benda yang Allah pilih. Tidak semua. Ya, ramai nak tengok Islam ni, tapi tidak ramai nak berjuang Islam. Ramai orang nak tengok Islam yang berjaya, nak tengok Islam ni, Islam merentah. Tapi buat kerja tak sah. Ya. Jadi kita ni Allah Ta'ala pilih nak tengok Islam ni dan kita buat kerja untuk kemenangan Islam. Bukan saja niat molek, tapi kita dapat saham boleh pahala sepanjang perjuangan kita. Contoh semua, PAH tubuh ni ada tujuan. Kita tidak sama dengan parti-parti lain. Parti lain, parti pilihan raya. Dekat ngundi baru-baru timbul. Kita bukan parti pilihan raya, kita parti dakwah. Menyebabkan kita kerja sepanjang masa. Ada ngundi ke, tak ada ngundi ke, kita bertanding ke, tak bertanding ke, kita buat kerja sepanjang masa. Kenapa? Kerana tugas utama kita ialah sebagai parti dakwah. Adapun politik, satu juzuk daripada perjuangan PAH. Ya. Walaupun kita daftar sebagai parti politik, tapi sebenarnya kita ni parti dakwah. Ya. Dalam politik ada dakwah. Dalam tarbiyah ada dakwah. Sama kebajikan. Tonggak kita 3. Dakwah, tarbiyah, siasah. Mana pergi kebajikan? Kebajikan duduk mana? Bapa tak buat satu lagi tuku nama kebajikan. Sebagaimana gerakan lain, Ikhwan Muslimin ke, Rifah ke, parti-parti lain. Jawapannya kerana kebajikan tu duduk semua dalam 3 tonggak tu. Dan dakwah ada kebajikan, dalam siasah kita pun ada kebajikan, dalam tarbiyah kita pun ada kebajikan. Maka, sebagaimana kalau kita tahu akidah ibadah syariat, ataupun orang panggil akidah ibadah tasawuf ni, dia benda tak boleh pisah. Tarikat tak boleh pisah dengan akidah, tak boleh pisah dengan ibadah. Dalam maya ada akidah, ada fiqhnya, ada tasawufnya. Gitu juga dalam perjuangan kita. Oleh kerana PAH ni kita berjual, tujuan utama untuk ajak manusia, mari kita beriman dengan Allah Ta'ala. Kita suka kalau ada orang beriman dengan Allah, Allah Rabbi. Ya. Sebab tu kita buat kerja siang malam pagi petang semata-mata untuk kewajipan. Bila kita serah wajib, selagi tak buat kita serah bersalah, rasa berdosa. Bila kita buat serah lega, alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang dengan sebab perjuangan kita ambil PT. Ya, habis duit, letih, tak ada masa dengan anak bini. Tapi apa kita buat? Kerana kita suka. Sebab bila barang wajib, bila kita tak buat, kita tak selesai masalah. Apa kita tak mayar? Selagi tak mayar tu, tak mayar lagi ni lewat ni. Pukul ni tak mayar. Lepas mayar, lega. Sebagaimana zakat juga. Walaupun zakat Nabi PT, tapi selagi kita tak buat keluar zakat, selagi tu suka terbeban. Bila buat keluar PT, bayar zakat, lega. Ya. Maka, pasal apa serah gitu? Kerana perjuangan ni kewajipan. Jangan serah sunat. Dia bagai wajib. Ya. Amba muqaddimah tadi, ayat yang biasa kita baca. Surah Al-Fat. Surah Al-Fat ni Allah Ta'ala royak apa tujuan kita berjuang nak menang. Menang tu untuk gapo? Menang nak jadi YB ke? Nak jadi menteri besar ke? Jadi esko ke? Apa tujuan menang ni? Tujuan menang yang pertama Allah sebut. Bukan kita nak buat. Allah sebut. Allah royak kita ada 4 perkara tujuan kita menang ni. Pertama, liyaghfira lakallah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'khar. Supaya Allah hapus dosa. Dosa ni tak terapung, mereka kita kena menang. Bila kita menang, maka dosa tu akan terhenti. Terhenti dosa tu. Selagi tak menang, selagi itulah dosa duk sambung.
Contoh judi. Judi ni, hak luluh tu dapat dosa. Hak luluh lesen judi tu boleh dosa. Dia mati dosa lagi tak? Dosa lagi. Selagi benda tu berjalan, selagi tu dosa, muka dia tu kan luluh. Bila kita menang, kita tutup judi. Menyebabkan dia terti dosa dia. Ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhir. Dosa hak dah lepas dah. Dosa lepas dah ni. Ya, hak lepas dah. Judi, gapo-gapo hak kita tutup, kita menang Kelantan. Duit akaun, simpan dalam bank riba. Dosa. Ya. Bila kita menang, kita pindah. Terti dosa dia. Hak tu hak bagai lepas dah. Ya. Wa ma ta'akhir. Dan dosa akan datang. Dosa akan datang bila sebab kita menang Islam, perjuangan Islam menang, kita tahu buat benda mungkar, kita tahu buat benda maksiat. Menyebabkan tak ada dosa. Hak kita menang ni insya-Allah boleh pahala sama-sama, boleh pahala lepas ni. Ya. Tak semua. Kita hidup ni tak panjang umur. 60 tahun, 70 tahun matilah. Adalah 100, 100. Ya. Tapi hak pentingnya supaya pahala kita tidak mati dengan mati kita. Walaupun tubuh kita mati dah, pahala kita sambung. Seolah-olah kita ni tak mati. Hak tu hak kita nak. Hamba duk teringat lagi Tok Guru, arwah Tok Guru. Muka kita ambil, bukan pemimpin lain tak hebat-hebat belaka. Cuma Tok Guru ni kebetulan kita baru menang. Dia letak batu asas. Hak lain kau comel, pun bangunan juga. Ya, moga masa hari tu ada duit 10,000. Kita buat setakat mana? Hak mari kemudian kau comel tu boleh pahala lain. Dia letak batu asas. Dia kata apa dia? Terima kasihlah rakyat Kelantan. Kerana tahun 90 Wiuni kepah. Dengan sebab kita menang, kita tutup pusat judi, disko, kelab malam, kita banyak mana pahala hak tu atau lipah pakat-pakat tengok di akhirat esok. Ya. Ni yang pertama. Maknanya tujuan menang pertama kata Allah untuk Allah ampun dosa. Yang kedua, ya, yaghfirullah ma taqaddama min dzika wa ta'akhir wa yutimma ni'matahu 'alaika. Dengan sebab menang mu akan sempurna nikmat jadi seorang Islam. Lah ni kita walaupun Islam dah kita tak rasa lagu mana negara berjalan undang Islam 100%. Tak rasa nikmat. Tak rasa nikmat tu. Ya. Kalau Islam merentah sepenuhnya, kita akan rasa adilnya ekonomi. Agih kat negara ni. Orang miskin pun boleh, orang kaya boleh, orang... Nikmat tu. Nikmat ni tak boleh melainkan bila kita menang. Kalau tuan-tuan tengok tafsir. Wa yutimma ni'matahu 'alaika. Alaika tu kepada Nabi SAW. Allah sempurna nikmat. Nikmat apa dia? Nikmat nubuwah. Nikmat kenabian. Bapa kan Nabi tidak pernah tak sempurna ke? Tak sempurna. Allah dirayak. Sebab tu Nabi duduk Mekah, pemimpin, Rasul, Nabi. Tapi tak sempurna. Gapo tak sempurna Mekah? Tak jadi ketua negara. Tidak mentadbir, tidak merentah. Hingga orang tak tahu bagaimana adanya undang-undang Islam. Adanya ekonomi Islam. Adanya masyarakat Islam. Orang tak serah. Duduk Mekah tak serah. Walaupun 13 tahun. Apa kita lah. Pas ni umur 70 lebih dah. Tapi, hak serah sikit-sikit, orang Kelantan serah lah. Orang Johor jauh lagi. Menesah kursi je. Orang Negeri Sembilan, kau tak dengar. Orang Sabah Sarawak lagu tak serah. Sebab siapa tak boleh beza. Dia kata serupa je, siapa-siapa naik pun. Sebab dia tak boleh beza. Sebab tu bila Allah beri kemenangan, Allah kata, wa yutimma ni'matahu 'alaika. Ya Muhammad, dengan kemenangan ni, Allah sempurnakan nikmatmu. Jadi Rasul, Nabi, jadi ketua negara. Jadi pemimpin. Sebab tu Nabi terima perjanjian Hudaibiyah walaupun kita rasa rugi. Sahabat-sahabat rasa rugi. Nabi kata terima. Terima. Abu Bakar, terima. Ya Umar, terima. Umar tanya Rasulullah, pasal apa terima? Tak adil ni. Terima, Allah suruh terima. Sami'na wa ata'na. Kita tak nampak. Kadang-kadang pemimpin ni, dia gitulah. Tuan-tuan di kawasan, nampak kawasan tuan-tuan lah. Okay, kita nampak kawasan. Pemimpin negeri, nak buat keputusan, kena tengok satu negeri. Pemimpin pusat, nak buat keputusan, kena tengok satu negara. Okay. Tak boleh tengok tempat kita je. Hamba duduk dalam jatuh kuasa pusat ni lama juga dah.
Kita penuh waktu kita dengan dalam bahasa alternatif hari itu. Kursi pilihan raya. Ya, orang politik ni kursi je jaga. Meja cikgu. Ya, meja tak penting sangat. Kursi. Ya. Masa tu kita dengan PKR. Ada sekursi PKR di Kelantan. Ya. Tapi kursi tu kursi boleh menang. Boleh menang. Siapa pun kalau kita tanding boleh menang, PKR pun boleh menang. Jadi pimpinan Kelantan minta nak kursi tu. Ya. Kita ambil pergi bicara dengan Anwar. Masa tu Anwar ni pengurusi. Masa tu dia juru sikit lah. Ya. Ambil pergi bicara dengan dia. Kita kata, Pah nak minta tukar. Tukar satu kursi Kelantan ni Pah nak. Pah ganti kursi Pah di Pahal. Di Dong Pahal. Dong Rauk. Kursi Dong tu kursi Pah. Si Kelantan ni kursi PKR. Tapi bila kita banding dua-dua tu, kursi Kelantan boleh menang. Kursi Dong ni payah menang. Buat apa kita nak pegang hak payah? Kita nak tukar. Alhamdulillah kita bicara-bicara, dia setuju. Dia kata syarat sama jumlah bilangnya, tak apalah. Kita pun tukar. Kelantan, Pah ambil. Dong, PKR ambil. Alhamdulillah, kita menang di Kelantan. Di Dong, kalah lah. PKR kalah lah. Ya. Tapi, orang Kelantan bersorak. Takbir, boleh kursi, takbir. Orang di Dong, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahalazim. Kami buat kerja 5 tahun dah, apa ikut kan? Kursi ni kursi boleh menang, apa ikut kan? Tak puas hati, protes, akhir tubik parti, tanding calon bebas. Sebab tu kita kadang-kadang bila kita di pekat pusat ni, hak paling payah sekali nak bagi kursi lah. Bila kita saing orang ni. Ya. Payah. Ya. Sebab semua serah boleh menang. Waktu payah tu. Walaupun ahli 20 orang je, saya boleh menang Ustaz. Jadi oleh kerana itu, dalam bab gini, kita usahalah. Untuk maklumat tuan sekalian, pilihan raya baru ni sebenarnya terang ni Pah minta. Ya, kita minta kursi. Dan kita sedia tukar kursi dengan bersatu. Kita nak ambil terang kopah. Kita nak ganti kursi bersatu tempat lain. Satu kata, tempat yang kita cadar tu dia tak ada calung. Dia tak ada orang. Dia tak nak tukar. Ya, tak boleh tukar. Bicara-bicara sampai sudah dia kata tak ada calung. Calung dia ni, macam lada ni lah. Kok calon ni kita cadar dia tanya tempat yang kita nak tukar tu dia tak boleh. Dia kata tak boleh, hamba tak kenal orang sana. Ya. Jadi kita usaha dah terang ni. Hari itulah akan datang ni, wallahualam. Tengok keadaan macam mana. Nak raya awal tak balik malam ni. Tapi sebenarnya kalau boleh buat keputusan malam ni, kita buat keputusan dah tak? Tapi apa yang penting maknanya gitulah. Allah Ta'ala sebut kemenangan Islam ni untuk sempurnakan nikmat. Yang ketiga, wa yansurakallahu nasran aziza. Allah pasti tolong kamu. Hak ni amun nak tekan sikit. Tolong Allah Ta'ala ni janji wa yansurakallahu nasran aziza. Dan Allah pasti tolong kamu ya Muhammad dengan pertolongan yang jelas, pertolongan sebenar-benarnya. Tolongnya Allah Ta'ala ni mari dengan syarat. Bukan mari suka-suka. In tansurullah yansurkum. Kalau mu tolong agama Allah, Allah akan tolongmu. Maka kan itu jaga. Ya, tadi pun disebut. Ya. Al-haqqu bila nizam, yaglibul batilu binizam. Kebenaran ni, kebenaran yang tidak diurus dengan molek, akan dikalahkan oleh kebatilan yang diurus dengan molek. Jangan kita suruh kita kan berjuang Islam, agama Allah, tak Allah tak tolong, tak boleh pegang buah tu. Ya. Kenapa? Kerana kata Sayyidina Ali, walaupun kebenaran, tapi kalau tak urus molek, tak atur molek, tak suruh molek kerja, boleh dikalahkan oleh orang kafir yang tidak Islam bila dia susun molek kerja dia. Ya. Oleh kerana itulah kita nak supaya semua jentera parti kita gerakkan daripada tarbiyahnya, ada kena ada usrahnya,
kena ada rehlahnya, kena ada muqayyamnya, kena ada program. Dua aja. Satu dalaman. Dalaman itu apa dia? Usrahnya, tamrinnya. Yang kedua luaran. Kena ada rehlah. Ya, bagilah pimpinan ke kawasan pergi keluar. Ya. Sekali-sekala pergi patah. Sekali-sekala pergi luar daripada kawasan. Ya. Kena keluar. Nabi ni bila jam sangat pala, Allah tak bawa Isra Mi'raj. Keluar pada dunia. Tu tak usah keluar dunia lah. Kalau keluar dunia tak balik rugi undi. Ya. Allah Ta'ala sampai setara tu Nabi ni Allah bawa dia keluar pada dunia yang Muhammad. Dunia kecil lah. Masalah ni kecil lah, bukan besar pun. Buat keluar pada dunia ni. Pergi naik langit pertama, kedua, ketujuh, naik. Ya. Buat keluar. Ya, kena ada benda macam tu supaya kita tidak bosan. Ada sahabat mari tak Nabi kuliah tiap-tiap malam. Ya Rasulullah mengajarlah tiap-tiap malam. Nabi kata, tak payahlah tiap-tiap malam. Nanti menjemu. Nanti menjemukan kamu. Ya, maknanya kita nak elok benda macam tu. Alhamdulillah Patipah ni dengan tarbiyahnya, dengan kita susung, ada program kebajikan yang kita buat. Akhirnya benda yang kita buat satu masa dulu, maka buah itulah yang akan diingat. Dan ini berlaku di Karambunai. Ya, kita menang di Sabah, walaupun tolak Parti Semenanjung, DAP kalah semua, UMNO pun kalah, PKR kalah. Tiba-tiba pengundi Sabah pilih PAH. Di Karambunai, amo jumpa 2-3 orang. Ya, anak tanya, suara tu orang bukan Islam. Umur dah 50-an, 60-an. Saya tanya dia ngundi mana? Dia kata ngundi di Karambunai. Saya tanya direct, ngundi siapa? Dia kata saya undi Dr. Ali. Saya tanya dia, pasal apa undi Dr. Ali? Dia kata dulu mak saya mati. Mak saya mati, jadi bukan Islam. Dr. Ali dengan kawan-kawan mari ziarah ucap takziah. Tu. Ada seorang budak muda, waktu saya naik flight jumpa dia, tanya ngundi mana Karambunai. Saya tanya, pasal apa undi Dr. Ali? Dia beritahu undi Dr. Ali. Pasal apa undi Dr. Ali? Dia kata dulu rumah kami terbakar. Ya, rumah saya terbakar. Dr. Ali dengan Jabatan Aman ni mari tolong bersih rumah, tolong akak, tolong apa, tolong jaga. Waktu tu kami tak fikir pun dia, dan dia pun tak fikir pun dia calon. Ya, sebab itulah jasa kita buat kerja dengan ikhlas. InsyaAllah bagai ikhlas ni walaupun dia tak timbul selalu, kadang-kadang dia timbul kemudian. Dia akan timbul balik. Ya. Itu semua. Sebab tu bila dalam berdepan dengan mehnah cabaran besar ni, di antara benda yang kita kena jaga ialah kena banyak sabarlah. Ya. Sabar, istiqamah ni dua benda mudah sebut, tapi kena doa pada Allah Ta'ala. Ya. Allah sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong pada Allah dengan sabar dan mayah. Mayah itu nombor 2. Sabar tu nombor 1. Ayat lain Allah sebut ya allazina manusbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Ittaqullah tu nombor 4. Sabar nombor 1. Ya. Maka dalam perjuangan ni ramai saing-saing kita hak tubik luar ni, hak tinggal parti, kita sabar aja. Lambat sangat perjuangan PAH ni, lambat sangat. Ya. Dalam perang Zatul Salasin, Nabi SAW lantik Amr bin As jadi panglima tentera. Sahabat mari tanya Nabi SAW, pasal apa lantik Amr bin As? Kan dia baru 3 bulan masuk Islam Rasulullah. Baik lantik Abu Bakar. Kerana Abu Bakar turut sama dalam perang Zatul Salasin. Nabi tak lantik Abu Bakar. Kan tak usah Abu Bakar pun, lantiklah Umar ya Rasulullah. Umar pun ada sama. Nabi tak lantik Abu Bakar, Nabi tak lantik Umar, Nabi lantik Amr bin As. Ayah dia pun Nabi tak lantik. Ayah dia dulu pada dia masuk Islam. Sahabat mari tanya Nabi, pasal apa ya Rasulullah lantik Amr bin As? Nabi kata, Amr bin As ni orang yang tahu menguasai medan perang. Aku lantik dia ni kan dia menguasai medan perang. Hak dia baru masuknya Islam, hak perangnya lama dah. Ya. Khalid Al-Walid masuk Islam, Nabi letak panglima tentera. Sahabat kata baru, dia baru masuk Islam Rasulullah. Nabi kata hak baru tu Islam. Perang tu lama dah. Cuma hari tu perang kerana jahiliyah, hak ni perang kerana Allah. Ya. Dan
Makna sebab tu bila pilihan raya, kita akan pilih siapa yang kita buat kajian boleh dapat lonjakan kemenangan. Kita ambil Syahida Kassim. Baru masuk PAH. Tapi dengan sebab orang macam ni masuk PAH, gelombang dia tu habis 1 perlih menang belakang. 14 kursi menang. Kalah 1 kursi je. UMNO, Ghaibal Ghuyub, tak ada satu parti pun diperlih. Di Pahal, di Maran, ya, Datuk Ismail Muttalib. Dia ni calon UMNO dulu. Ya. Ahli Parlimen UMNO. Ya. Baru ni UMNO pecat dia. Dia calon. Ya. Dia bagi tahu saya. Dia kata, Ustaz, saya masuk PAH ni bukan nak calon. Teruslah dengan calon yang ada. Kalau dengan calon yang ada tu cukup menang, saya akan sokong, tak ada masalah. Cumanya kalau sikit dengan sebab calon PAH ada tu tak cukup 10% ke, 15% ke, yang saya boleh tarik, terpulai pada parti. Kita buat kajian, dia ni boleh tarik orang ahli UMNO. Bukan UMNO, Pak Nur Musa lah. Dia boleh tarik ahli-ahli UMNO. Kalau kita ambil calon PAH dah, ahli UMNO tak boleh tarik. Tak cukup 10-15% ni tak dapat dengan calon kita. Dia kata apa? Akhirnya letak dia. Alhamdulillah gelombang dia habis menang semua 4-0. Parlimen menang 3-3 dom kita menang. Maksudnya siapa yang menguasai medan perang? Mula-mula peperangan ialah siapa yang menguasai medan perang, dia akan menguasai peperangan. Medan perang depan kita ni media sosial. Inilah medan perang kita. Kalau kita tak kuasai media sosial, kita akan kalah dalam perangan ni. Pilaya kena belah berapa PAH menang besar? 3 faktor. Pertama, anak muda 18 tahun masuk dalam sistem kali pertama. Yang kedua, anak muda berperanan dengan media sosial. Dia gerakkan TikTok, buat program apa semua, menyebabkan orang ramai tarik kepada perjuangan PAH. Yang ketiga, strategi muafakat politik. Ya, ni ada faktor. Ada faktor. Kita bersama-bersatu tak ada faktor. Ya, strategi kita betul. Dulu kita pakat semangat apa benar. Kelantan betul dah. Tapi masa tu ada masalah tonggak lah. Ya, tajuk Tuku Zali pakar, kita tak ada jawab. Ya, sebab kita tak menguasai media masa tu. Media BN pegang. Baru ni anak muda. Gelombang anak muda mari bersama kita. Dia kuasai. Dia guna manfaatkan segala program TikTok. Ni cabaran depan ni. Kalau lagi tu dengan AI-nya. Ya, macam-macam tubik dekat pilihan raya ni. Ya. Tunggu presiden berucap, suara-suara dia, muka-muka dia, meh-meh dia, tapi bukan dia. AI. Hak ni cabaran besar pilihan raya ke-16 ni. Ya. Sebab tu kita, anak muda macam disebutlah semua, ya, kita dapat lonjakan bukan kerana ahli. Ahli kita sikit je. Tapi penyokong kita. Sebahagian besar anak muda lah ni dia tak suka terikat. Dia tak jadi ahli parti. Dulu kalau ayah UMNO, biasa anak UMNO. Lah ni tak dah. Ya. Dan anak-anak lah ni orang muda dia tak suka jadi ahli parti. Dia tak suka terikat. Ya. Tapi dia nak tengok kemenangan. Walaupun dia, sebab proses nak bina kita ni ialah bina yakin. Mana kita nak orang yakin ngepah. Orang tak kena PAH, macam kita nak kena yakin, nak kena dulu. Kalau tak kena, dia tak cinta. Bila tak cinta, tak ada pengorbanan. Ya. Jadi kita kena perkenalkan PAH ni. Ni jasa besar Kelantan lah. Jasa besar Kelantan, bila kita menang di Kelantan, kita tunjuk, kita buat. Kita betul, orang mana tak betul, orang mula kenal, oh PAHnya boleh merintah. Mula-mula Tok Guru Aziz pegang, orang kata apa dia? Boleh kau merintah dengan pakai serban, jubah gini. Kan masa tu. Dia kata nak merintah ni molek pakai tai. Kalau boleh tai besar pada sejadah kalau boleh. Dah, kepala otak masa tu. Dan bila kita merintah, kita boleh tunjuk agama mana. Mula-mula UMNO beri tempoh 3 bulan aja. Paling lama PAH boleh merata 3 bulan. Habis 3 bulan, paling lama 6 bulan. Lepas tu senyap PAH keluar ni. Berapa 3 bulan? Muka dia tahu PT ada banyak mana dalam akaun. Sebelum pilihan raya dia perhabis belakang dah. Dia perhabis. Tinggal boleh bayar gaji 3 bulan. Habis gaji ni tak ada.
Alhamdulillah kita ubah polisi, minta doa, keberkatan pada Allah Ta'ala turun. Alhamdulillah kita susung, kita berjaya bina keyakinan. Kata Nabi SAW, Naja'a waluhazil ummah bil yaqini wal zuhdi wa yuhliku akhiruha bil bukhli wal amali. Generasi berjaya generasi awal, kata Rasulullah. Generasi awal ni zaman Nabi, zaman para sahabat, 300 tahun pertama. Ya. Golongan salaf. Nabi kata berjaya generasi awal tu sebab apa? Sebab dua perkara. Pertama, kerana yakin. Bil yakin, dengan sebab yakin. Yakin ni lah yang kita tengah bina law ni akan datang pun. Nak yakin kau orang dengan pah. Bagaimana kita nak tunjuk orang yakin? Yakin ni pertama, biar dia boleh tengok. Kerana manusia ni bila dia tengok, dia percaya. Jadi kita kena buat dari Kelantan ni. Ya. Nak tahu bagaimana keadaan orang bukan Islam, amat ibadah dia, agama dia, mari Kelantan. Kita mari boleh tunjuk. Pergi ke Topak, tengok patung Buddha dia, hok duduk, ada hok berdiri. Dia tengok diri. Sebab manusia bila tengok, dia percaya. Amo tanya, ni telefon. Tuan-tuan percaya tak? Percaya. Berapa ratus percaya? 100%. Pasal apa tuan percaya? Saya tengok diri. Walaupun mata ni sebenarnya bukan tepat juga. Mata ni bukan betul juga. Tengok rel kereta api. Dekat nampak jauh. Ujung nampak cantung. Ya ke dia cantung? Cuba pergi tengok. Tak cantung. Tapi mata kita bukan betul juga. Bukit jauh nampak biru. Ya ke biru? Cuba pergi dekat. Hijau. Jauh je nampak birunya. Ya. Sebab tu kadang-kadang biru tu. Cuba pergi dekat borok. Hijau. Ya. Itu semua. Maknanya yang pertama. Ni yang kita buat di Kelantan. Sebab tu kita nak benar Kelantan dia model. Dia contoh kebersihannya kita kena jaga. Ya. Kebajikannya kita kena jaga. Ya. Jumlah pelaburan kita kena jaga. Ya. Sebab apa? Sebab kain putih. Cuma sikit nampak selalu. Dia tipu dalam parlimen mari dulu. Ya. DAP kata Kelantan ni paling tinggi jenayah. Di kalangan remaja, genocide di kalangan remaja. Padahal Kelantan nombor berapa? Nombor 1 Selangor. Bukan Kelantan. Tapi dia cuba memburuk-burukkan Kelantan. Sebab apa? Sebab Kelantan pah. Dia tak nampak Terengganu pah. Walaupun Terengganu menang semua. Dia tak nampak Kedah pah. Walaupun Kedah tu menang besar, UMNO tak ada seko apa pun menang. Tapi sebut pah ni, nampak Kelantan. Ya. Jadi mau tak mau kita, Kelantan ni kita jaga. Ya, alhamdulillah banyaklah perubahan kita buat, nampak dulu kat masalah kebersihan. Bila ni kita berjaya atasi. Ya, sebab kita lah emeh parti duduk pada kita. Ya. Jadi tuan sekalian, yang pertama. Yang kedua, zuhud dengan dunia. Zuhud ni bukan tinggal dunia. Tapi tak ambil benda haram. Tak ambil benda tak betul. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, zuhud ni orang yang tu habis dunia atas tangan dia. Tapi tak pernah masuk dalam perut dia. Kita nak rezeki, kita nak kaya, tapi tak saya haram. Kita nak hidup orang mukmin yang kuat. Ya. Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah min orang mukmin yang kuat Allah lebih kasih. Kita nak tu. Ekonomi paling kuat biar orang Kelantan. Nego paling kuat biar orang Kelantan. Ya. Perpaduan paling baik biar orang Kelantan. Sebab emeh parti kita duduk sini. Kita kena jadi orang yang kuat. Orang Cina dia masuk nego, dia tak masuk politik. Dia kuasai ekonomi dulu. Dia kuasai ekonomi. Ditolong sama-sama dia. Ya. Dia tolong sama dia. Tuan-tuan cuba pergi Maidin. Cuba bila berapa orang Cina mari kedai Maidin. Dia bukan isu resih, isu tolong kaum dia. Ya. Tuan-tuan pergi kedai-kedai orang Melayu. Cuba tengok berapa ramai orang bukan Melayu masuk kedai orang Melayu. Pasal apa gitu mau? Kerana dia nak tolong bangsa dia. Hamba waktu kecil hari tu. Dah ni tak besar mana tapi hari tu kecil lagi. Dalam umur 7 tahun, 8 tahun, 7 tahun kita lah. Balik rumah Tokku ni di Pulau Melaka. Tokku Nikmat. Ayah Tok Aziz. Tok lah. Satu hari dia panggil hamba. Masa tu berjalan dengan sepupu. Dua-dua daripada Pahal. Dia kata, awal. Pergi beli peng tak aku nak nulis hadis. Dia beli peng, satu jangan beli warna merah, yang kedua jangan beli kedai Cina.
Beli pen je, dia nak tulis hadis. Pertama, jangan beli warna merah. Yang kedua, jangan beli kedai Cina. Berapa jalan kaki? Nyonya jalan kaki pergi kedai lalak. Ada kedai Maksum. Maksum. Melayu, Maksum tak? Melayu. Masuk kedai orang awal, nak ke apa? Peng ada peng. Ada. Cina Kelantan. Apa beli? Beli, nak warna tak saya merah. Dia beli warna hitam. Okey? Bayar. Balik. Tak aku, ni peng. Dia pun ambil. Macam mana dah warna hitam. Beli kedai mana? Kedai Maksum. Dia pekong peng tu. Dia pekong peng tu. Power pekong. Hantar balik. Kan aku kata dah jangan beli kedai Cina. Rupa Maksum tu Cina. Mana kita tahu Maksum tu Cina. Ya. Sebab tu orang ekonomi orang Melayu Kelantan boleh hidup. Pasal apa? Kerana kita tolong orang kita. Sebagaimana orang Cina ditolong kedai dia, orang India tolong kedai dia, maka kita boleh tolong ekonomi kita. Tapi kita ni semangat tu hilang. Beza 10 sen tak murah sikit, kedai ni murah sikit. Ya. Akhirnya kita tengok bagaimana ekonomi kita tidak kuasai. Saya pun fikir parti ni siapa masa dah kita kena fikir dalam konteks ekonomi. Ya. Bukan derma tu tak jalan. Jalanlah derma tu. Tapi kena ada sesuatu sumber yang menstabilkan gerak kerja basic parti. Ya. Pasti. Basic kena ada sumber tetap. Ya. Kawasan kena ada sumber tetap. Sama ada sewa bangunan, kau kita beli, kita buat sewa, kau tak boleh kita dapat. Apa pun mekanisme, tak apalah. Ya. Kena ada dah. Lah ni PAS beli tanah 5 juta dekat Putrajaya. Sebelah jalan Putrajaya. Jalan ni Putrajaya sebelah ya. Hari tu kita tak rayak tanah tu mana. Sebab masa tu kita belum tukar nama, lah ni dah kita bayar, nama PAS dah. Sebelah Putrajaya. Pasal apa? Sebab semua orang nak pergi Putrajaya. Kita beli selalu. Ya. 5 juta kita siap bayar. Lalu ni kita akan buat komplek PAS pusat. Ya. Dan PAS pusat, negeri-negeri kawasan, kena lihat ni satu benda penting. Maruah parti, imej parti. Ya. Jangan jadi Puan UMNO. Ya. Bila kalah di Terengganu, siapa? Tak ada. Tak ada tempat. Tadika dia tupai kerja. Kata ke kemah. Ya. Jadi kita alhamdulillah walaupun susah, kita bermula tahun 90 berapa itu bila PAS tak dibenarkan guna Dewan Bahasa Pustaka. Sebelum ni kita Mesyuarat Agung, Muktamar PAS Pusat semua Dewan Bahasa Pustaka. Tiba-tiba UMNO sekat kita. Bila nampak sokongan makin kuat dia sekat. Kita tak boleh tahun tu nak guna Dewan Bahasa Pustaka tak luluh. Kita buat keputusan, banner markah tarbiyah Taman Melewah. Kita arah negeri-negeri, buat komplek PAS negeri-negeri. Kita arah kawasan, buat komplek PAS, buat markah PAS kawasan-kawasan. Alhamdulillah, walaupun susah, tapi hari ini kita rasa keputusan itu keputusan yang betul. Sahabat-sahabat sekalian, saya pun tidak cadang masa panjang malam ni. Muafakat politik. Oleh kerana politik ni dia perkara ijtihad. Bukan perkara ada dalil. Bukan ada nas Quran hadis. Dia banyak bersifat perkara ijtihad. Ijtihad ni kita buat mesyuarat lah. Kita bincang, dudang dan lepas tu kita serah mandat pada Presiden. Apa Presiden buat keputusan? Sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Ada masa kadang-kadang kita duduk perah kepala otak ni. Ya. Habis mesyuarat balik tidur. Mimpi mesyuarat dalam tidur pula. Sama mesyuarat pula dah tidur. Bini kata, tidur pun mesyuarat lagi. Ya. Kita buat keputusan. Kadang-kadang kita duduk habis pitih racah-racah tak ada. Muka politik ni mikir benda akan datang. Mikir benda datang. Sejarah mikir benda lepas ni. Politik ni bagian mikir bagian akan datang. Maka bila bagian akan datang ni, kalau gini guano, kalau gini guano, kalau dong ni guano, kalau dong gini guano.
Maka di sinilah perlunya wala. Sebab dia bukan ijtihad. Ya, sami'na wa ata'na. Dengarlah, taatlah. Pengalaman saya di pusat ni, bila Tok Guru buat satu program di Terengganu. Program Dewan Pemuda PAS Kuala Terengganu. PAS Terengganu. Seorang peserta bangun tanya Tok Guru Presiden. Nak tanya, bapa Kelantan kekal menang sampai kelon ni daripada tahun 90, bapa Terengganu Kedah tak menang. Terengganu tahun 99 menang, lepas tu kalah. 2024. 2024. Kedah pun sama. Bapa Kelantan terus kekal menang. Apa jawab Tok Guru Presiden? Kerana orang Kelantan dia taat. Dia walak. Orang Terengganu tak walak. Direct dia sebut. Kerana orang Kelantan, parti buat keputusan agung mana pun, dia setuju, dia patuh. Sebab tu Allah beri keberkatan, Allah kekal kemenangan. Ya. Kelantan ni boleh ambil orang luar jadi calon hamba, duk faham. Ya. Walaupun benih Kelantan, tapi duk faham. Lahir faham. Mak Sabu, tanya Kelantan. Ya. Salwi Ayub, tanya sini. Pak Daing, tanya kata panjang. Ya. Pasir Mah, kita pernah tukar kursi kepada Ibrahim Ali. Masa tu Ustaz Ismail Nuh. Arwah Ismail Nuh menang besar di Parlimen Pasir Mah. Tapi negeri buat kajian, kita kritikal masa tu menang kursi. Kita kena menang semua 3 dom. Agu mana nak menang 3 dom di Parlimen Pasir Mah? Sedangkan kemungkinan kita akan ada hak kalah. Survey dah kajian kita buat. Cara nak menang boleh. Syarat, Parlimen kena bagi Ibrahim Ali, semua penyokong Ibrahim Ali itu akan undi kita. Tapi syarat, kena beri tanding. Okey. Parlimen Pasir Mah, pimpinan Pasir Mah buat pusat, tak apa, kami taat. Ibrahim Ali tanding, Parlimen, dia menang, lepas tu lepak lah, kita jaga dah lepak. Yang lepas tu memang jaga awal dah. Ya. Tapi hak besarnya, dengan sebab tu kita menang semua 3 dom kekal sampai hari ni. Ya. Di Pahal 2-3 kes. Satu ambil seperti di Dom. Satu lagi di Bera. Sama juga. Bera, parti buat pesan. Kursi ni kena bagi pada PKR. Nak buat macam mana? Kita sahih ni, ada benda yang kita dapat, ada benda yang kita tak dapat. Ya. Masa tu, dia syarat gini, dia kena par. Kalau kita ambil kursi menang, kena ganti kursi menang juga. Itu payahnya. Kita ambil kursi terai, hak menang, kita kena ganti ke dia, parti tu, parti saing kita tu, kursi hak menang juga. Payahlah. Tapi bukan mana tak uwi. Nak sebutnya, perundingan bicara ni, asa an takru syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi hak kamu suka ni sebenarnya tak molek bagimu. Dia boleh jadi hak kamu tak suka sebenarnya molek bagimu. Kita Tok Guru Presiden arah menang 40 kursi pilihan baru ni. 40 kursi. Saya ni pegang pengurusi pemerkasaan. Bila arahan Presiden 40 kursi, saya pun panggil tim cari 40 kursi. Mana ada 40 kursi? Kita menang 18 masa tu. Nak menang 40. Cari. Dapatlah berapa kursi. Kita pantau 80. Shortlist sampai 60. Kita pantau 60 kursi. Nak menang 40 je. Pantau 60 kursi. Tiap-tiap bulan turun ni. Tiap-tiap bulan. Kecuali hak Kelantan Terengganu. Kita tak perhati sangatlah. Alhamdulillah kita boleh 43 kursi. Mana 3 lagi? 3 lagi hak tak masuk jadual. Tak masuk senarai kita. Ya. Kepala Batah tak masuk senarai. Tapi Tuhan nak menang. Rupanya bila kita buat kerja, jaga hubungan dengan Allah Ta'ala, pimpinan, minta maaf lama nak sebut, pimpinan kawasan, khususnya harian kawasan, tahajud jangan tinggal. Ya. Jangan tinggal mai tahajud. Ya. Jangan tinggal sedekah tiap-tiap hari. Ya. Jangan berlalu satu hari tanpa sedekah. Dan jangan tinggal Quran. Jangan habis masa benda-benda yang tidak manfaat sangat. Ya.
Marutuk ni Aziz ni mesyuarat dia tanya ni. Kadang-kadang mari mesyuarat. Dia kata pejam mata belakang. Kita kata mana pula mesyuarat pejam mata ni. Pejam mata. Tunduk. Mau nak tanya beberapa soalan. Kata angkat tangan. Siapa tak mai tahajud malam? Angkat tangan. Itu soalan dia. Siapa tak mai tahajud malam? Angkat tangan. Kita pun duk perhati. Ada kodok sudah. Si baik kita mai. Dia kata Alhamdulillah. Nampak mai belakang. Soalan kedua. Siapa yang pagi ni tak mai duha? Sila angkat tangan. Dia kata ada 2-3 orang tak mai duha. Dia kata jangan tinggal duha. Kan Nabi pesan pada Sayyidina Ali bin Abi Talib, ya Ali, mu jangan tinggal sembahyang sunat duha sama ada mukim atau musafir. Walaupun musafir, Nabi kata ya Ali, mu jangan tinggal sembahyang sunat duha. Kata Sayyidina Al-Baghdadi, orang nak rezeki murah jangan tinggal duha. Nak sebutnya, jadi kita kena sabar dan kena istiqamah di atas perjuangan, dan muafakat politik kita ni, baru ni kita buat pesan besar. Pesan besar dengan bersatu. Kerana kita tengok dia macam ada agenda lain. Terutama bila hok menem-menem dia pecah gatung ni, kita rasa pelik. Bila dia pecah, walaupun urusan dalam parti dia, tapi bila dia pecah gatung hok menem, jadi hok tinggal ni hok kalah. Kita nak ramah hok menem. Dalam parlimen ramah kita nak yang menang. 19 orang. Sama Hamzah. Yang kedua, bila kita nak spend balik. PN ni kena besar. Kita terima perundangan 4-5 parti-parti nak minta jadi ahli. Tapi SKAT. SKAT tu saya tahulah tujuan dia takut kalau Hamzah selit masuk. Terima parti, tiba-tiba tengok, jadi ahli parti tu. Jadi masuk dalam tu. SKAT. Kita kata tak boleh. Bila berlaku di Perlis, kita kata sangat tak patut. Kita bersaing, tiba-tiba kita usul undi tak percaya pada Menteri Besar PAS, lantik Menteri Besar daripada parti lain. Parti dia. Tak kenalah sebab dia pengurusi masa tu. Apa-apa mungkin dia buat mesyuarat lah dulu. Kemudian berlaku Negeri Sembilan. Negeri Sembilan kita menang 5. PAS 3, 2/1. Ambil SD belakang dah. UMNO kata saya nak tarik sokongan pada PH. Kalau tarik sokongan, UMNO ada 14, capur kita 5, dia 19. 19 majoriti. Boleh tumbang kajian. Kita pun setuju. Kita setuju. Mudarat PH lagi besar. Walaupun UMNO mentadbir, tak apa. Sebab mudarat UMNO banding mudarat PH ni besar. Mudarat PH lagi. Irtikab akhaf dararain. Jadi kita pun sokong. Tiba-tiba bersatu tarik balik sokongan 2 orang. Bila tarik, tak cukup lah. Tinggal 17. 17 tak cukup. Dan kita tengok mula banyak benda-benda yang pelik-pelik. Kita buat keputusan parti, tapi parti ni cermat. Mesyuarat apa pusat, kita akak syura. Syura buat kajian, buat tulis 2-3 paper bentang pada pusat. Beberapa option. Pusat tengok buat kajian lagi, baru kita buat keputusan. Apa di Negeri Sembilan ni tanding guna, di Johor tanding guna PN? Sebab dia ahli komponen. Ahli komponen parti, kita tak boleh nak larai dia jangan guna parti. Logo PN tak boleh. Kalau kita tanding logo PAS, boleh. Kursi PAS tu semua kita tanding logo PAS, boleh. Tapi dia akan masuk atas logo PN pula situ. Tapi kalau kita guna logo PN, dia tak boleh letak calon dia situ, muka PN ada dah. Kecuali dia masuk atas logo bersatu. Bolehlah. Tapi dia tak say. Bapa yang jadi berselerok kejap Kelantan kena jaga ni. Dulu peringkat awal, kita jangka pilihan serentak 3 negeri. Melaka, Johor, Negeri Sembilan. Lalu kita bagi, pusat bagi. Kelantan, pergi Negeri Sembilan. Kedah, pergi Melaka. Ni pergi Johor. Sebab kita jangka pilihan serentak sebagaimana diwawarkan. Kita ready. Jadi orang kita ni bila dah tu, tak ada keloceng lagi, baru hunggar. 1, 2, 3, hunggar. Hunggar tu gak, gih lalu. Gih lalu, buat kerja. Terima kasihlah, semangat.
Ya, semangat. Ya, Terang ni semangat lebih sikit. Ya. Kelantan lah bukan Terang. Pergi buat kerja di Negeri Sembilan. Kursi tu kita tak tahu lagi, kita tanding ke orang lain tanding. Mesyuarat pusat baru ni kata Kelantan pergi dah. Kata gimana Negeri Sembilan? Sudah. Buat kerja mana? Paroi. Paroi ni kita kursi tak bincang lagi. Tak buat kerja untuk orang. Buat cat-cat rumah tiba-tiba mari orang lain. Rumah hamba ni. Tapi memanglah dun 3 kita menang tu hampir pastilah kita tanding mula. 3 tu pastilah kita. Tapi belum mesyuarat. Minggu ni baru mesyuarat. Nak putus. Ya, jadi oleh kerana itu mesyuarat baru ni kita minta maaf pada negeri. Kita kata kita kena gerakkan dulu sebab asalnya kita Johor ni kita tanding sebelah kursi dan tidak semua kekuatan sama. Betul disebut tadi. Ya, yang betul kita pergi ni kita buat kerja semua. Memang betul. Orang tak ada, ahli PAS pun tak ramai. Kalau ada pun tak berani. Negeri Johor tak berani. Nak sokong boleh. Nak buat kerja tak berani. Nak pergi rumah-rumah, nak tunjuk bawa orang PAS, lagi tak berani. Tak berani. Nak macam mana? Bagai tak berani, nak suruh berani, payah tu. Ya. Kalau ada ubat berani, mau makan dulu. Tak. Ambil pergi Sarawak. Ada pokcik jual kayu. Kayu tah. Kayu gapo. 2-3 jenis kayu. Ambil tanya pokcik tu, kayu berani ada tak? Kayu berani. Pokcik kata, saya pun tengah cari kayu berani. Dia pun tak berani juga. Ya. Jadi, oleh kerana itu kadang-kadang bila kita turun, insya-Allah orang tak berani kita paksa tak berani, ketar-ketar tuan. Ada seorang cikgu saya pergi rumah dia, buka pintu. Dia tengok saya tu, jangan datanglah, nanti orang tahu, nanti saya kena tukar, nanti. Takut sungguh-sungguh. Maya pun tak takut secara tu. Tapi kita pergi rumah dia cikgu. Tak berani, takut ketagunyuk. Tengok saya mari tu, janganlah YB, jangan mari rumah saya, nanti orang ambil gambar, nanti saya kena tukar nanti. Tu. Maknanya, bukan mudahlah kita boleh bertapuk berapa tahun di Kelantan sampai tak ni. Alhamdulillah. Satu masa dulu pasal bendera malam-malam. Ya, dulu. Learning siari UMNO pula pasal malam. Terbalik dah. InsyaAllah ana rasa muafakat politik kita, ya, kita terima 2 parti baru. Satu parti PCM, Parti Cita Malaysia. Parti ini akan diambil alih oleh Al-Masah Zainuddin. Ada 19 ahli parlimen dia. Yang kedua, baru ni kita terima juga Parti Pejuang Mukhrih Mahathir. Dan Pejuang kita bagi tanding di Johor, dia tanding 1 kursi. Guna logo PN. Ya, bersatu 14 kursi, dia guna logo PN juga. Ya, tapi dia jentera dia, kita jentera kita. Ya, dan kita keluar arahan parti. Saya keluar arahan, Tok Guru Presiden keluar arahan, di mana tempat PN tak tanding, maka sokong pada UMNO, BN. Bukan mudah ni. Orang PAS kata, tak boleh sah, tak boleh. Kata Pak Cik, kalau Pak Cik tak sokong UMNO, muka PAS tak tanding situ. Kita nak cegah DAP. Jangan PN menang. Mudarat dia. Maka kita kata, tempat yang PN tak tanding, sokonglah Barisan Nasional. Untuk apa dia? Kerana mudarat takut PN menang. Ya. Kerana tu lagi besar mudarat dia. Tapi satu perubahan yang agak baik. InsyaAllah saya tengok hari ni, ada 2 golongan anak muda dan pengundi dia pilihan raya 16 ni 54% 40 tahun ke bawah. Makna orang muda menentukan hala tuju. InsyaAllah mudah-mudahan kita harapkan usaha yang kita buat Allah Ta'ala berkati, ya, dan apa yang tuan-tuan sampaikan tadi insyaAllah sesuai perhubungan pada kita ambil nota lah, kita ambil maklum, ya, bahawa hasrat kita, ya, untuk kita mudah-mudahan pilihan raya akan datang, kalau boleh tengoknya pak-pak ni semua PAS bertanding, gitu tak? InsyaAllah balik nanti, ya, ada satu zikir Nabi ajar pada seorang sahabat. Sahabat ni anak dia pergi perang tapi hilang. Ya. Aus bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, pergi perang
Balik-balik perang, hilang anak dia. Tak tahu gimana. Ayah dia mari jumpa Nabi. Ya Rasulullah, mana anak aku ya Rasulullah? Nabi tanya penglima tentera, mana dia pergi? Tak tahu ya Rasulullah. Cedera pun dok, mati pun dok, tak tahu gimana. Nabi pesan pada Auf bin Malik, kepada Malik ayah dia. Anak dia hilang tu nama Aus. Nabi kata balik, amalkan zikir ni, tunggu wahyu Allah Ta'ala. Ya, maka dia ajar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu Malik dengan isteri dia ni malah duduk berzikir tu, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Tengah malam, pintu ada orang ketuk, dia buka-buka, anak dia balik. Balik dengan kambing sekali, 7 ekor kambing balik. Dia balik dengan mana? Malaikat bawa dia atas belakang malaikat, turun depan rumah dia. Lalu dia kata, pagi esok aku nak jumpa Nabi, nak cerita ke Nabi. Pagi-pagi esok, sampai depan Nabi, Nabi kata, wahyu Allah telah turun padaku. Wa man yattaqillaha ja'al lahu ayat tu. Ya, wa man yaj'al lahu makhraja tu. Ayat itulah turun. Ya, jadi Nabi kata, antara Nabi suruh amal apa dia? La haula wa la quwwata illa billah. Jadi kalau orang tag jumpa saya, jumpa presiden, la haula wa la quwwata illa billah. Saya tahulah tu nak kursi tu. Ya. Masya-Allah. Pahala pun boleh. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita hajat Allah makbulkan. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Sirru ala berkatillah. Dan dengan ini merasmikan Masyarakat Agung PAS Kawasan Ketereh kali ke-23. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati amal kita. Allah terima ibadah kita. Dan Allah beri kemenangan berterusan kepada kita. Sirru ala berkatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.